Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Cermin TV. Bersama saya, Ainul Isabel binti Muhammad Nazrin. Hari ini, sekolah saya mengadakan pelancaran nilam bagi tahun 2026. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami terima kasih Ketua SMK Tanjung Rambutan dengan ini merasmikan program nilam dan juga DVPSS. Marilah kita sama-sama menyokong menyertai setiap aktiviti yang dirancang supaya objektif program nilam ini dicapai dengan jayanya seperti hasrat PTM. Kami menerka ilmu di dunia maya. Mari pikiran manusia tidak dinoda. Dan dia masih berharap dan kesabaran. Jika ada uluran tangan, menariknya keluar dari kesepian. Tepuk Cermin. Tidak. Anda nak ke mana? Come on. Alhamdulillah. Membaca membuatkan kita bahagia. Membaca membuatkan kita bahagia. Come on. Okey, terima kasih. Jadi, itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!